kreatif tanpa henti, idea. Jadi aksi kami TV PSS Series bersiaran di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi. TV PSS kini bersiaran di Stadium Mini Bandar Baru Salaktinggi. Hari ini, pada 6 Februari, Series telah mengadakan kejohanan olahraga tahunan bagi tahun 2026. Saya nak tanya anda, apakah perasaan anda menghadiri kejohanan olahraga tahun ini? Perasaan saya sangat happy sebagai tahun terakhir dapat menikmati banyak acara dan boleh tengok dorang kawat lah. So sangat best. Best. Saya ada soalan untuk Bonda. Apa pandangan Bonda terhadap kejohanan olahraga tahunan pada tahun ini? Boleh pegang ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan. Okey, pandangan Bonda pada kejohanan sukan tahunan tahun ini nampaknya meriah. Ini adalah peluang Bonda yang pertama dan terakhir berada di SMK Sri Sepang meraihkan kejohanan tahunan pada tahun ini. Nampaknya memang meriah. Dah berapa hari kita dah melaksanakan sukan hinggalah ke hari ini kemuncaknya. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, kepada semua pentadbir, semua murid-murid, ibu bapa yang menjayakan kejohanan tahun ini, dan kepada yang berjaya pun ucapkan tahniah. Apa peranan PIBG dalam menyokong aktiviti sukan di sekolah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya lah sebagai penonton pentadbiran, pihak PIBG SMK Sri Sepang sangat membantu daripada segi prasarana, pengurusan akademik, co-curriculum, sasiah murid. Okey, contohnya macam program pada hari ini. Okey, kita juga ada sedikit sumbangan daripada PIBG dan wakil PIBG pun turut dapat hadir pada hari ini. Dan satu lagi, sukan pada tahun ini sangat meriah dengan keadaan cuaca yang sangat cantik, berangin, sepoi-sepoi bahasa. Okey, diharapkan kejohanan sukan dan yang kita buat pada tahun ini sangat awal dapat membuat semua pelajar fokus belajar selepas ini. Itu saja. Apa peranan PIBG dalam menyokong aktiviti sukan di sekolah? Okey, alhamdulillah. PIB ni sebenarnya dah 3 tahun kita terlibat dengan kejohanan olahraga kejohanan tahunan dan keluarga MSSD. Dan akan bantu cikgu-cikgu untuk melatih atlet-atlet sekolah dan kita akan jemput atlet Malaysia untuk tunjukkan teknik dan latihan yang betul lah untuk tingkatkan lagi kita punya atlet kita, atlet series. Okey cikgu, apa persiapan atlet rumah cikgu? Okey, persiapan atlet rumah sukan cikgu, diorang ada yang training sendiri, ada yang memang dan tak training sendiri pun diorang memang memang atlet. Rumah kuning memang ramai atlet, alhamdulillah. Baru-baru alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Tapi persaingan daripada rumah lain pun bagus. Itu yang kita nak tengok. Okey bang, hari ni macam mana jualan? Okey tak? Setakat ni alhamdulillah pelajar-pelajar pun memberi sambutan yang bagus, alhamdulillah. Ayam pun alhamdulillah laku keras lah hari ni. Bau pun sedap dah ni. Alhamdulillah. Yang bagi sedap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey uncle, hari ni okey tak meniaga kat sini? Okey, alhamdulillah. So kita ada sebahagian air pun kita dah habis. So hari ni kita concentrate pada aiskrim lah. So terima kasih support lah sekolah-sekolah, anak-anak sekolah Sri Sepang. Okey, boleh tak kongsikan satu pengalaman yang seronok sepanjang jadi QM? Pengalaman yang paling menyeronokkan sepanjang saya menjadi seorang QM ialah saya dapat manage sukan-sukan di sekolah dengan sangat-sangat bagus dengan menggunakan kuasa QM saja, dan ditambahkan pula dengan cikgu-cikgu, ia menjadikan lebih lagi lebih bagus. Apakah perasaan anda sebagai olahragawati hari ini? Terharu, happy sangat-sangat. Apa perasaan anda dengan KOT untuk tahun ini? Perasaan kami adalah gembira. Best tahun ni macam lagi empat lagi meriah lagi best. Memang akar macam walaupun orang dia punya acara dia, tapi best lah, nampak meriah gila lah. Saya tengok kawan-kawan saya dapatkan straight away untuk Trailer SPM. Saya bangga dengan kawan-kawan saya. Kalau saya pula, saya bangga lah sebab junior-junior saya dapat medal lah tahun ni.
Apa kata-kata terakhir untuk pelajar SMK Seri Sepang sebelum cikgu bersara? Okey, baik. Untuk tahun terakhir cikgu tahun ni, cikgu harap semua pelajar Seri Sepang terus maju, terus berjuang untuk kemandirian diri. Terima kasih. TV PSS Series signing out.